Oh, I just wanna Minta maaf sangat sebab aku buat lamanya kesalahan dengan kau. Liu senyum terpandang pada Rashini. Dah lah, kau buat apa ni? Jom makan, saya lapar sangat. Okay. Yang ini adalah kesilapan yang tidak lupakan untuk saya. Cikgu datang ke kelas. Liu berdiri mengucapkan selamat sejahtera kepada cikgu. Selamat sejahtera cikgu. Selamat sejahtera cikgu. Okay, selamat sejahtera semua. Duduk. Koma, kenapa tak potong kuku? Baju awak pun tak betul. Bagilah hormat sikit. Saya suka saya buat cikgu. Cikgu ni kenapa? Apa pandang-pandang tumbul kan? Masa tahun Cina Baru, Liu adalah seorang budak yang miskin. Semua kali masa tahun Cina Baru, Liu selalu pakai baju yang sama je. Jadi Liu bertanya mak dia, Mak, kali ini saya boleh pakai baju baru tak? Sebab semua kali tahun baru Cina asyik saya pakai baju yang sama. Awak ni tiba-tiba cakap macam ni. Macam tak suka je dalam hidup kita ni. Pagi-pagi kolej, budak-budak semua datang ke kolej. Pagi-pagi bully Liu. Ya, macam sedap je nak sikit. Kau lah bagi semua. Awak ke? Nak. Kawan-kawan itu tak bagi reti dekat Liu, memang terus betul bully dari pukul ke bawah makanan. Bukan itu je, Liu jadi bangsa keadaan. Bila-bila kita orang tidak puas hati, kita geram dengan dia. Janji puas hati. Kalau bukan aku, kawan aku ataupun sesiapa je pukul Liu, memang best pukul Liu. Tak cukup benda itu, benda lain aku buat. Selamat pagi, cikgu. Rashini ambil paku letak dalam meja Liu. Masa Liu bangun, kena dengan seluar Liu. Seluar Liu dah koyak. Sampai satu hari, keputusan best tak henti-henti. Selamat pagi cikgu. Selamat pagi, cikgu. Aku tersedak dia pakai setiap hari sama seluar. Aku jadi salah. Jap. Aku memang bersalah dengan Liu adalah orang miskin. Yang baik-baik. Hey guys, saya ada satu plan baik. Apa? Kita keluar, kita pergi bantai dia. Okey ke? Okey. Jom. Kawan-kawan semua tunggu Liu. Lepas Liu dah sampai, terus berlari bantai dengan Liu. Masa itu, Liu dah terlanggar pada kereta. Semua orang dah terkejut. Nasib baik Liu tak ada apa-apa. Tapi Liu dah cedera kaki dan kepala dia. Kawan-kawan semua pergi tolong Liu. Semua tahu kesalahan. Semua orang bercakap dengan Liu, berikan minta maaf kepada Liu. Akhirnya sekali, semua orang menjadi kawan yang baik. Buli itu perkara yang tidak baik untuk masyarakat. Sokongan daripada rakan dan guru boleh membantu menghentikan kes buli. Pembuli harus sedar bahawa tindakan mereka membawa kesan negatif kepada orang lain. All I dream of is your eyes. All I long for is your touch. And darling, something tells me you're enough.